Hai korang, jumpa lagi kita hari ni. So hari ni saya nak share dengan korang resepi Red Velvet Button Cookies. Biskut ni sangat sedap. Okay, so jom kita mulakan. Pertama sekali, saya menggunakan 500 gram butter. Kemudian saya menggunakan 180 gram gula icing. Korang ayak dahulu gula ni, okay? Kemudian kita kacau sehingga sebati. Bila dah sebati, saya masukkan 2 biji kuning telur, 1 sudu creamy vanilla dan 1 sudu red velvet Elmuco. Red velvet Elmuco ni korang boleh dapatkan di mana-mana kedai bakery ataupun di description box nanti saya letak, okay? So, kemudian kita gaul sehingga sebati. Kemudian saya masukkan 7 sudu serbuk koko dan saya masukkan 2 sudu dark cocoa powder. So kita ayakkan dahulu, kemudian kita mix sehingga sebati. Kemudian saya tambahkan 240 gram tepung jagung dan kita gaul sehingga sebati. Kemudian saya masukkan 50 gram susu tepung. Saya menggunakan susu tepung Fernleaf. Kalau korang nak pakai yang ada di bakery pun tak ada masalah, okey? Bila dah sebati, saya masukkan 450 hingga 480 gram tepung gandum. Untuk tepung ni, kalau korang rasa adunan tu dah cantik tapi ada baki lagi tepung, korang tak payah masukkan, okey? Kita uli sampai adunan kita ni menjadi dough yang tak lekat di tangan. Untuk sukat, saya menggunakan saiz 1/2 tablespoon. Kalau korang nak terus cubit dan bulat-bulatkan sahaja pun tak ada masalah, terserah dekat korang. Kemudian saya menggunakan putih telur dan adunan yang kita dah bulat-bulatkan tadi, saya masukkan dalam putih telur. Kemudian saya masukkan ke cornflake yang telah kita ramas kasar, okey? Kemudian kita dah boleh golek-golekkan kuih kita ni dekat atas cornflake yang kita dah ramas kasar tadi, biar tersalut ratalah cornflake tu dekat kuih kita, okey? Kemudian kita dah boleh susun dekat dalam kita punya tray. Bila dah siap susun, so saya tekankan sedikit dekat atas dia untuk mudahkan kita letak kita punya white chocolate coin nanti, okey? So, bila dah siap, saya bakar dalam oven pada suhu 170 darjah Celsius selama 25 minit. Bila dah siap, korang keluarkan daripada oven dan terus letak white chocolate coin, okey?
Kemudian korang dah boleh start drizzlekan dengan coklat hazelnut spread. Bila dah siap, korang boleh bakar semula dalam oven pada suhu 150 darjah Celsius selama 4 minit. Bila dah siap, korang keluarkan, korang boleh sejukkan dalam peti ais untuk seketika sehingga coklat kita ni set dan kemudian siap untuk dihidang. Okey korang, inilah hasilnya resepi Red Velvet Button Cookies kita. So korang, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa mencuba dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.